semua duit yang orang sedekah, infak, derma, sumbang pada hari kematian seseorang, contoh, katalah suami kita meninggal, atau mak kita meninggal, ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, anak kita meninggal, orang kan datang ziarah, tuan-tuan, orang sedekah, sumbang, derma, masuk dekat tabung, ada yang letak jak, sumbangan, derma, dekah untuk orang mati, tapi dia dah mati dah. Kan bukan sedekah untuk si mati, dekah pada siapa? Dekah pada waris dia. Ini tuan-tuan, ini duit-duit orang sedekah, derma, sumbangan pada hari mati ibu kita, ayah kita, anak kita, suami ke, yang dia bagi bila? Lepas kematian. Pasal dia dapat bila? Lepas mati. Maka semua sumbangan berbentuk sedekah, derma, infak untuk orang yang keluarga si mati itu tidak menjadi harta pusaka. Jadi dia tak perlu atau tak wajib diuruskan mengikut hukum faraid, pasal dia bukan harta pusaka. Jadi apa nak buat? Terpulanglah pada waris. Nak gunakan duit tu macam mana, silakan. Untuk kebaikan, silakan. Dia bukan harta pusaka. Dia tak perlu untuk dibagikan kepada waris ikut faraid. Terpulang pada waris. Dia nak guna untuk makan boleh, belanja rumah boleh, bayar api air bilik boleh, sewa rumah boleh, untuk guna anak-anak sekolah pun boleh, ataupun nak bayar hutang suami yang mati pun boleh. Mungkin suami tu ada hutang tak bayar, adalah sikit orang sumbang, teringat, ingat dah bayar hutang suami saya, silakan. Ya, sebab dia berkata pusaka, terpulanglah, cara nak buat silakan. Cuma dia bukan harta pusaka, tak wajib dibagikan kepada waris mengikut hukum faraid. Faham tak tuan-tuan?